92.8 bilion ringgit. Itu jumlah pelaburan yang diluluskan untuk Malaysia pada suku pertama 2026. Tapi saya tahu, bila orang dengar angka besar macam ini, soalan pertama biasanya bukan berapa bilion. Soalan sebenar ialah rakyat dapat apa? Untuk suku pertama 2026, pelaburan 92.8 bilion ringgit ini melibatkan 1,249 projek merentasi sektor perkhidmatan, perhilangan dan sektor utama. Dan yang lebih penting, projek-projek ini dijangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baharu. Lebih tepat, 50,226 pekerjaan. Ini penting kerana pelaburan bukan sekadar angka dalam laporan. Pelaburan yang berkualiti mesti diterjemahkan kepada projek, pekerjaan, peluang untuk syarikat tempatan dan ekonomi yang lebih kukuh untuk rakyat. Satu lagi, perkembangan positif ialah pelaburan domestik meningkat 13% kepada 36.6 bilion ringgit. Maksudnya, keyakinan bukan sahaja datang daripada pelabur luar. Syarikat Malaysia sendiri juga terus melabur, berkembang dan mengambil bahagian dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Antara bidang yang terus menarik minat pelabur termasuk semikonduktor, peranti perubatan, pharmaceutical dan tenaga boleh baharu. Ini bukan sektor kecil ya. Semikonduktor penting untuk teknologi, kenderaan elektrik, AI dan hampir semua peralatan moden. Peranti perubatan dan pharmaceutical pula penting untuk membina keupayaan industri kesihatan yang lebih kukuh. Tenaga boleh baharu semakin penting kerana lebih banyak syarikat global mahu melabur di negara yang mempunyai kebekalan tenaga yang lebih bersih dan juga yang lebih stabil. Sebab itu, persaingan untuk menarik pelaburan dalam sektor-sektor ini semakin sengit. Negara-negara lain juga mahu pelaburan yang sama. Jadi, apabila Malaysia terus menerima pelaburan dalam bidang-bidang ini, ia menunjukkan negara kita masih dilihat sebagai destinasi yang relevan dalam rantaian bekalan global. Tetapi, kita juga perlu jelas, meluluskan pelaburan hanyalah langkah pertama. Tugas yang lebih penting ialah memastikan pelaburan ini benar-benar dilaksanakan, menjadi projek sebenar dan membawa manfaat kepada rakyat. Sebab akhirnya ukuran kejayaan bukan hanya berapa banyak pelaburan diluluskan. Ukuran sebenar ialah berapa banyak projek yang berjalan, berapa banyak pekerjaan diwujudkan dan berapa banyak peluang ekonomi dapat dirasai oleh rakyat Malaysia.